Dalam majlis, kalau protokol kan, bila kedudukan orang tu lebih rendah, kita akan datang awal kan. Kalau contoh kita ni orang-orang yang rendah kan, kedudukannya kita akan datang awal. Kita akan menunggu orang yang lebih tinggi daripada kita. Tapi cuba kita renungkan protokol bila mana kita ni nak solat. Dalam majlis, kita sanggup datang awal nak tunggu menteri ke ataupun tokoh-tokoh yang berpangkat tinggi ke, kita akan menunggu dia. Orang yang ditunggu sentiasa lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang menunggu. Soalannya, dalam hubungan kita dengan Allah, siapa yang tunggu siapa? Kita yang tunggu Allah ke Allah yang tunggu kita? Selalunya, kita yang biarkan Allah tunggu kita. Azan dah berkumandang tapi kita masih sibuk dengan urusan dunia. Kita hanya datang bila kita ni dah ready. Bila kita dah settle semua kerja kita, barulah kita ni solat. Belajarlah jadi hamba yang kita ni menunggu saat kita dengan pencipta kita. Ambil wuduk sebelum azan, standby, nak jumpa dengan Allah. Kalaulah dalam etika protokol majlis, kita boleh menunggu orang yang lebih atas daripada kita. Tapi kenapa dalam solat, kita tak boleh nak tunggu Allah? Kenapa Allah yang perlu tunggu kita? Kenapa bila azan berkumandang, kita yang buat Allah tunggu kita? Sekejap ya Allah, aku nak uruskan urusan aku ni dulu. Urusan aku ni lebih penting. Siap kerja ni, baru aku pergi. Baru aku ambil wuduk. Kalau dalam majlis, kita menunggu orang yang lebih tinggi daripada kita. Tapi kalau dalam solat, siapa yang tunggu siapa? Allah yang tunggu kita ke? Kita yang tunggu Allah?